Barang ni kau pakai kopi, kau standby lah enjin kau jadi kopi. So, abang-abang BMW kat luar sana, korang nak pakai sampai pecah ataupun korang nak tukar sebelum pecah. So, kat sini kita nak bagi tips sikit untuk penjagaan enjin BMW. Tak kisahlah enjin N20 ke, N13 ke, N53 ke, M54 ke, yang ada menggunakan enjin cooler dan gearbox cooler, kita orang recommended untuk tukar sebelum 120,000 km. Sebab kalau korang pakai sampai pecah, kalau untuk enjin cooler, costing untuk korang tukar enjin cooler tu sama, tapi ada additional part yang akan berkait bila enjin oil cooler tu pecah. Contoh aku bagilah, minyak masuk dalam cooling system. So korang kena buat flushing dekat korang punya cooling system. Lagi satu, mungkin ataupun pernah terjadi 2-3 part sekali yang akan rosak. Contohnya untuk coolant hose. Coolant hose tu getah, dia tak boleh kena minyak. So bila dia dah kena minyak, dia akan kembang dan menyebabkan coolant leak lah. Sama juga dengan korang punya radiator. Kalau korang pakai enjin cooler tu sampai pecah, korang kena buat service radiator. So suggestion kita orang kepada pengguna-pengguna BMW kat luar sana, lebih baik tukar sebelum pecah. So boleh menjimatkan kos korang dan mengelakkan kereta korang daripada breakdown kat tepi jalan. Sebarang pertanyaan ataupun nak repair kereta korang, boleh contact kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.